Dulu, saya simpan emas dalam akaun Gap macam ni lah. Mula-mula rasa macam biasa je sebab tak pegang emas pun kan. Tapi, bila saya gali ilmu sikit, baru saya tahu emas tu memang wujud dalam akaun Gap ni. Disimpan, disandarkan dan bila-bila masa je, saya boleh tukar jadi gold bar atau Lina. Beza besar antara emas akaun Gap dengan emas digital yang lain adalah nombor atas skrin tu tak tahu pun ada emas betul ke tak. Yang tu kalau platform lesap, habis dah. Semua pun lesap. Dah lah tak dilindungi insurans. Tapi akaun Gap ni lain. Emas kita disimpan oleh syarikat public gold dan kita ada hak penuh. Bila rasa ready je, kita cuma keluarkan je emas tu. Genggam dan simpan sendiri. Tak ada siapa pun tahu. Dan masa berkeperluan, saya boleh juga jual terus dalam sistem akaun Gap ni. Mudah tapi still backup dengan emas sebenar lah. Bukan paper gold atau janji kosong. Kalau ada apa-apa jadi, krisis gangguan sistem, saya tahu boleh tukar simpanan tu jadi emas fizikal. Sebab itulah saya tenang-tenang je. Jadi untuk saya, simpanan emas dalam akaun Gap ni adalah satu jalan pelaburan yang bijak yang berisiko rendah. Boleh mula kecil, seminimal 1 gram atau RM1 je. Tapi tetap disandarkan pada emas sebenar. Low commitment, high control. Asalkan boleh difizikalkan, itulah yang paling penting. Di public gold, semua orang boleh mampu simpan emas tanpa komitmen. Dan beli emas, wajib dapat emas. Kan kertas atau nombor je. Nak tak saya bantu? Mulakan simpanan emas di akaun Gap macam ni. Boleh rujuk video yang telah saya impinkan untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.